bateri laptop korang cepat drain? Jangan risau, ni cara paling senang nak buat bateri tahan lama. Tips yang pertama, jangan cas sampai 100% 24 jam. Ramai buat silap ni. Jangan cas laptop sampai 100% dan biar terpasang sepanjang hari. Bateri dia suka duduk antara 20% hingga 80%. Tips yang kedua, elakkan panas. Panas dia bunuh bateri. Jangan guna laptop atas tilam, selimut atau permukaan yang lembut. Pastikan airflow okey supaya bateri tak panas. Tips yang ketiga, guna mod bateri atau power saving. Kalau guna untuk kerja biasa macam Word, Excel, Google Chrome, guna power saving mode. Ini dapat kurangkan stres dekat bateri laptop korang. Tips yang keempat, kurangkan charging cycle. Setiap kali awak cas kosong sampai 100%, itu dah dikira one cycle. Lagi banyak cycle, lagi cepat bateri rosak. So, cas bila perlu je. Tips kelima, jangan guna charger murah. Charger murah boleh rosakkan bateri dan motherboard. Kalau hilang charger, beli yang original atau certified je. Cuba komen kat bawah apa tips lain yang korang nak tahu. Jangan lupa like, share dan juga follow. Bye!